Question pertama, tingkap ni kita dah buat tahun lepas. Okey. Lepas tu, kenapa Puan akan buat 2 jenis warna untuk satu tingkap? Beginilah, saya nak satu kelainan yang lain. Maksudnya bagi nafas baru supaya nampak lagi menarik bila masuk dalam rumah ni, kan ya, nampak macam eksklusif. So sekarang soalan kedua ialah sekarang semua dah siap. Apa yang Miss rasa dengan result yang kita buat keluar? Saya amat berpuas hati kesudahan yang nampak sendiri di belakang ni. Contohnya kemasan lansir ni amat memuaskan. Result keluar dia lah, puas hati. Faham. Apa yang kita tahu ialah sekarang, tahun lepas Puan dah buat dengan kita. Lepas tu sekarang ni Puan buat lagi beberapa bilik yang lain. Lepas tu living ni kita makeover lagi sedikit. Kenapa Puan nak buat 2 kali? Saya suami isteri seorang pesara. Kami akan memikir sama ada bajet kami boleh kami nak buat lansir. Almaklum buat lansir ni bukan murah sebab kami ada banyak komitmen sebagai pesara. Jadi kami pilih yang agak sesuai dengan bajet kami. Kami buat 2 kali dan 3 kali. Macam belah depan, saya akan buat satu masa. And then next time, after let's say 8 bulan ke begitu, bila bajet dah cukup kumpul, kami buat lagi ruang lain. Kiranya sekarang ni Miss buat satu-satu, buat pelan-pelan, ikut bajet sendiri juga. Faham. Dalam masa yang sama dapat satu result, kumpul lagi, kita buat yang baru lagi. Sikit-sikit lama-lama Jadi bukit. Betul. Sikit-sikit lama-lama semua dah siap. Betul. Apa experience Miss rasa dengan kita? Memang saya ada mencari satu kedai yang boleh beri jawapan kepada kehendak saya. Maksudnya saya amat teliti dan ambil berat tentang siapa yang nak membuatnya. Saya pergi ke tempat Lora Curtain. Mereka sangat membantu, sangat memudahkan keputusan yang saya nak buat tentang macam mana pemilihan lansir yang saya akan buat kemudian dengan mereka. Dan memandangkan keramahan mereka, saya amat tertarik hati dan terus tanpa berfikir panjang memilih Lora Curtain membuat lansir di rumah saya.